Suraya, kau dah siap ke bahagian nota tadi? Dah, kenapa? Boleh bagi aku salin tak? Aku tak sempat langsung salin tadi. Cepat ah. Kau ni kenapa? Boleh minta elok-elok kan? Aku tengah buat kerja ni. Oh ya, aku tengah serabut ni. Adam, kenapa nak marah-marah orang? Nak minta tolong ada cara kan? Alah, semua pun nak berkira. Bukan susah pun nak bagi aku tengok. Tak, sekarang ni bukan masalah berkira. Tapi cara kau minta tu, minta dengan baik kalau nak. Betul tu. Kita semua penat tapi tak adalah sampai hurting orang macam tu. Cuba kalau orang cakap dekat kau macam tu, apa kau rasa? Lepas tu macam mana sekarang ni? Tugasan ni kena hantar esok. Aku tak buat apa dia lagi. Kau boleh minta elok-elok kan? Kau ingat kita orang ni membantu kau. Ya. Cuba tenang sikit, bawa bertenang. Dah. Kalau semua asyik gaduh, bila nak siap kerja ni? Fokus ke depan je. Dah bagi nota kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aiman. Atikah, nak tanya. Kerja yang Puan Atikah bagi semalam awak dah siap ke? Oh, saya baru siap je tadi. Kenapa ya? Nak tengok boleh? Boleh je. Awak tengok dulu, nanti kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya saya. Wah, bagus betul ya kerjasama korang. Macam ni lah kerja berkumpulan. Betul. Bila saling membantu, semua jadi senang. Tak ada seorang pun tertinggal. Saya pun ada buat nota tambah daripada internet. Kalau kamu semua nak, saya boleh share. Terima kasih korang semua sebab membantu. Biasalah tu, kita pun pernah rasa benda yang sama. Yang pasti saling tolong menolong. Betul. Dan saling hormat menghormati juga. Tu yang buat kerja kita jadi lancar tau. Betul tu. Betul, saya setuju sangat. Okey, jadi jom kita sambung buat kerja. Jom.